orang yang belum kahwin lagi lah yang nak kahwin, yang pertama, awak jangan sebut saya tak nak kahwin, saya tak nak kahwin sampai bila-bila, saya nak membujang sampai tua, saya nak solo. Jangan sebut. Sebab tu orang tua-tua sebut kata-kata itu adalah doa. Jadi awak kena tukar ayat tu. Awak kata macam ni, ya Allah, aku nak kahwin, tiba masa yang sesuai, saat yang sesuai, orang yang sesuai. Nanti Engkau pemudahkan kahwin aku, ya Allah. Lepas tu awak bayangkan kesyukuran, kenikmatan, keseronokan, kebahagiaan. Ikat emosi tu dengan kesyukuran. Syukur, ya Allah, akhirnya kahwin aku. Syukur, ya Allah, akhirnya jumpa dengan orang yang baik, yang sayang. Lepas tu senyum seorang-seorang, malu seorang-seorang. Itu dipanggil teknik anchoring, buka pintu hati. Sebab ingat satu benda, Allah ini bersama dengan persangkaan kita.